Hai guys, Uni has tu budak SPM je tau. Tapi kalau anda budak U, tolong swipe. Okay guys, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Jika log 2x tambah log x base 4 sama dengan 6, cari nilai x. Okay, jadi untuk selesaikan soalan ni, first kita kena samakan base dia. Contoh macam log 4x ni kan, kena samakan jadi base 2. Apa konsep kita nak samakan, nak tukar base dia? Kita kena ingat tak dulu kita belajar kita kena buat macam ni kan. Oh no, log, kalau log x 4 nak tukar jadi base 2, dia kena buat macam mana? Kita kena bahagi dengan log base 2 tu. Maksudnya macam ni, kita kena tukarkan log x base 4. Jadi log x ni kita basekan dengan 2 sebab kita nak base 2. Kita perkan dengan log, kita salin balik. Log 4 ni kita letak atas sebab 4 kita letak atas, and base 2 yang kita nak. Okay, macam ni. Ini formula dia. Ingat log x 2 bahagi dengan log 4 ni kita bawa naik atas, tapi basekan dengan 2. Budak SPM belajar ni. Next, kita nak buat macam mana cara nak log 4 ni? Kita nak pemudahkan. Kita pemudahkan log x 2 bagian log 4 ni. 4 ni simplifykan dulu. Jadi 2 kuasa 2. Yang ni pula 2 kan. Log x 2. 2 kat atas ni. Jangan biar kat atas ni je. Kita kena bawa pergi depan. Bawa ke depan. Maksudnya salin balik log x base 2 bahagi dengan 2 letak depan. 2 log 2 base 2. And then dah bawa pergi depan 2 ni. Log 2 base 2. Apa-apa saja base 2, macam kita tahu kalau log A base A, dia akan sama dengan 1. Sama lah. Jadi ini kita boleh samakan dengan 1. Jadi kita salin balik log x base 2. Ni sama dengan 1/2. Sebab 2 kan, 2 kali 1. Jadi kita dapat 1/2. Kita pergi ke next pula. Lepas tu kita mau masuk balik kat soalan. Soalan ni kata log x base 2 tambah log x base 4 sama dengan 6. Sekarang ni kalau kita letakkan persamaan yang baru, sebab kita dah tahu dah log x 4 base 4 tu sama dengan log x base 2 sama dengan 1/2 log x base 2 kan. Jadi kita salin balik log x base 2 tambah dengan 1/2. Kita salin balik yang tadi ni. Salin balik yang bawah ni. 1/2 log x base 2 ni. Kita ambil balik yang ni. Letak balik ke atas. Log x base 2 sama dengan 6. Lepas tu macam ni kita nak selesaikan. Kita ambil log x base 2 kan. Kita sekarang ni apa yang sama kat sini? Kita dapat nampak persamaan dekat sini. Pattern dia log x base 2 dengan log x base 2. Ini kita boleh samakan dengan ni tau. Kita boleh samakan, kita buat tepi ni lah. Kita boleh samakan log x base 2 sama dengan a. Sebab dia bentuk dia sama. Jadi kita boleh samakan. So kat sini kita boleh lah letakkan a. Sebab kita dah samakan kan dengan a kan. Jadikan log x base 2 ni sama dengan a. So kat sini kita gantikan a tambah dengan 1/2 a sama dengan 6. Jadi 1 tambah 1/2 sama dengan 3/2 a sama dengan 6. So a kita akan dapat apa? 6 bahagi dengan 3/2. Kita balikkan 6 kali dengan 2 bawa balik atas, kita kalikan sebab ni bahagi. 6 kali 2 bahagi dengan 3. 6 kali 2/3 sama dengan berapa? 6 bagi 3 2.
1. Jadi 2 kali 2, 4. So A sama dengan 4. Okey, dah dapat A sama dengan 4, baru kita gantikan balik. Okey, kita tahu A sama dengan 4 kan. Jadi A kita sama dengan 4. Dan A ni juga sama, kita bawa masuk yang asal. Log X base 2 sama dengan 4. So log, jadi nak X macam mana? 2 ni kita kena bawa naik atas. Nak tinggalkan X, 2 ni tendang 4 naik atas. Maksudnya kita akan dapat sekejap Okey, maksudnya kita akan dapat X sama dengan 2 kuasa 4. Lepas tu last sekali final answer, X sama dengan 2 kuasa 4 sama dengan 16 gitu. Jadi inilah nilai X. Baik, ini saja ilmu serba sedikit. Semoga bermanfaat.